Hao. Hai semua, salam sejahtera. Hari ini kita nak buat sedikit pengayaan tentang imbuhan awalan dan akhirat. Buku teks Bahasa Melayu SJKC tahun 4, halaman 97. Jom! Berdasarkan nombor, masukkan imbuhan pada perkataan. Kemudian, bina ayat. Video bahagian 1 ini, saya hanya akan tekankan bagaimana perkataan itu dimasukkan imbuhan dengan berdasarkan nombor yang diberi. Contoh soalan 1, dia beri nombor 1 dan 4. Okey, terbentuklah perkataan tadahan. Tadahan ialah air yang kita tadah. Soalan 2. Nombor yang diberi 0 dan 7. Maka terbentuklah ditanam. Ditanam bermaksud kencong. Okey, 3. Nombor yang diberi 8, 6 dan 9. Perkataan yang terbentuk berkongsi. Seterusnya, soalan nombor 4. Nombor yang diberi 3, 6, 4 dan 5. Perkataan yang terbentuk mengikat bermaksud pang. Seterusnya, nombor yang diberi 2, 1, 4. Perkataan yang terbentuk elakkan. Akhir sekali, nombor yang diberi 3, 6 dan 4. Perkataan yang terbentuk mencatat. Demikianlah latihan kita untuk ke-6 soalan ini. Mudah kan? Ya, mudah sangat. Baiklah, untuk latihan bina ayat, saya akan buat video bahagian 2. Diharap kamu semua boleh bersabar ya. Akhir kata daripada saya, seperti biasa, banyakkanlah membaca, banyakkan latihan dan banyakkan tonton video-video ilmu. Pasti kita semua berjaya. Yes, sah. Akhir sekali, jangan lupa subscribe lah channel saya. Terima kasih semua. Salam sayang. Bye.